Anwar tarik balik rayuan imuniti di arah bayar RM50,000 kos kepada Yusuf Rauda. Okey, ni tajuk berita yang dikeluarkan semalam ni. Aku tengok ramai lah geng-geng walaupun geng-geng Perikatan Nasional ni duduk share. Bila mana aku tengok di ruangan komen tu penuh duduk mengutuk PMX ni, kata macam-macam lah, didapati bersalah lah, sebab kena bayar RM50,000 ni. Dia tak faham. Sebenarnya aku cukup yakin yang duk kata bersalah apa semua tu, dia tak faham isu pun, cerita pun dia tak faham kan. Tetapi lah andai kata lah kalau kita ambil kalau kita komen side geng-geng walaung ni kan, tak cerdik betul lah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Kenapa dia tidak menggunakan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri? Ada kuasa orang nombor 1 dalam kerajaan untuk mempengaruhi hakim dan juga mahkamah ni supaya memihak kepada dia. Kalau kita fikir secara logik, tidak cerdik juga lah dah. Yang mana sebelum ni kalau kita tengok geng-geng pembangkang selalu duduk tuduh menteri, pemimpin dalam kerajaan ni menggunakan kedudukan dan kuasa ni untuk mempengaruhi mahkamah dan sebagainya, macam-macam lah. Tetapi kalau kita tengok di kes ni, mana kata perkara tersebut tidak berlaku lah. Kau macam mana side pemikiran walaung, macam mana agak-agak. Dan ni aku nak bagi tahu ni kepada walaung yang duduk bersorak, yang sebenarnya RM50,000 yang dibayar Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Yusuf Rauda berkenaan dengan cerita lama, yang mana ni kes ni pada tahun 2018 lagi, lebih kurang 8 tahun yang lepas, perbicaraan berkenaan dengan tuntutan saman peribadi, sehingga ke 2026 perkara itu berjalan. Dan sebelum ni peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim ni mengemukakan rayuan untuk disemak balik Abu Bagai, lebih kurang macam itulah. Tetapi rayuan tersebut ditarik balik. Jadi hakim mengambil kira bila mana sebelum ni dia mengemukakan rayuan, bila tarik balik perkara tersebut jadi berlaku lagi panjang lah, masa dia lagi panjang. Jadi disebabkan itulah hakim perintahkan bayar RM50,000 kepada Yusuf Rauda. Dia jadi pending, dia tangguh kos sebenarnya RM50,000 sebab kos tertangguh masa untuk perbicaraan itu sebenarnya. Jadi kepada walaung yang dituduh seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim didapati bersalah, tidak. Biar kena faham fakta, kena tabayun setiap berita yang sampai ke telinga. Kita tengok, kita kena selidik dulu lah sebelum komen, duduk mengecam, kata macam-macam. Kalau faham cerita, aku cukup yakin dia takkan komen macam tu. Hakikatnya dia komen, kata macam-macam tu, dia tak faham cerita pun.